sekarang ni yang mula-mula famous adalah polynucleotide daripada Korea, iaitu Rijuran. Semestinya yang lain tak bagus. So sebenarnya dia bukan bergantung kepada negara asal skin booster tersebut. Tapi mungkin Korea ni dia lebih dikenali sebagai orang-orang dia yang cantik, kulit dia yang anjal, yang glowing, baby face kan. So that's why akan lebih ke arah skin booster yang daripada Korea. Okay, so sebenarnya dia bergantung, kalau saya sebagai doktor, macam mana saya nak pilih skin booster apa yang saya akan sarankan kepada patient-patient saya adalah nombor satu, skin booster tersebut ada proses kita panggil advanced purification yang sangat bagus. Maksudnya dia lebih selamat dan juga lebih efektif kepada kulit anda. So yang kedua, dia punya clinical data ataupun evidence base yang sangat penting bagi doktor untuk tentukan sebelum kita nak sarankan kepada pasien saya. Okay, yang ketiga adalah teknologi. So kalau setiap skin booster ni dia ada teknologi dia yang tersendiri. So kita panggil macam kalau ada certain tu dia guna teknologi salmon DNA, polynucleotide, ataupun dia guna teknologi yang ada certain skin booster guna teknologi yang lain kan. So dari situ itu adalah pemilihan yang sesuai. So biasanya I akan bawa masuk ke dalam klinik perawatan yang boleh membantu dan juga yang affordable untuk semua. Yang penting selamat. Sebelum saya pilih skin booster, biasanya saya akan tengok dulu apa active ingredients dekat dalam skin booster tersebut. Adakah ia selamat untuk kita? Adakah ia telah melalui proses kajian? Dah ada clinical evidence? Dan juga ada safety profile. So yang penting dia dah melalui ataupun sudah mendapat kelulusan MDA. So dari situ baru I boleh decide. Selain daripada itu, feedback daripada patient-patient juga sangat membantu. Maksudnya untuk kita sarankan lagi, dia sangat membantu kepada pengalaman kita sebagai doktor. Produk yang viral tak semestinya sesuai untuk kulit anda. Yang penting macam saya cakap tadi, pilih yang ada clinical evidence, yang ada safety profile dan yang ada feedback daripada doktor. Maksudnya doktor tu sendiri yang bagi tahu, bukannya testimoni.